semudah kau sangka melepaskan kau pergi. Hati yang meronta, hampa kecewa. Ku tekad sembunyikannya dari pandanganmu. Aku rela begini, berakhirnya di sini. Dari bersamamu terus berkurang, setelah cinta tiada lagi di hatimu. Ku hapuskan air mata dari mengiringi kesengsaraan mengharap perpisahan ini. Ku pujuk jiwa nestapa, pendamkanlah duka, pasrah pada lara ketentuan ini. Tak semudah kau rasa. Mak Ros. Mak Ros. Mak Ros. Juwita tak payah risau. Ibu saya tak apa-apa, dia okey. Juwita. Ini kawan baru Mak Ros. Juwita, boleh saya cakap dengan Juwita sekejap? Juwita faham, Jeff. Juwita akan pergi lepas ni. Bukan Juwita, bukan itu. Saya dah lama nak gajikan pembantu untuk jaga ibu saya. Saya tak ada niat nak suruh Juwita keluar daripada rumah ni. Saya hargai apa yang Juwita buat pada saya semalam. Betul terang, sekurang-kurangnya kita tak payah kekok lagi kalau jumpa lepas ni. Juwita, saya dah berkahwin. Ibu saya selalu cakap, berkahwin ni kena ada tanggungjawab. Dan tanggungjawab saya pada keluarga saya, pada isteri saya. Isteri saya percayakan saya dan saya kena hargai kepercayaan dia tu. Jeff, walau apa pun alasan, Juwita memang tak sepatutnya tinggal kat rumah ni. Tapi buat sementara waktu, Juwita terpaksa sampai Juwita dapat cari tempat lain. Tapi Juwita akan tetap jaga Mak Ros sampai Mimi balik. Tapi kalau kita cakap pasal perasaan, Jeff, kita boleh janji apa saja. Bila kita berdepan dengan situasi tu, mungkin kita tak dapat nak kawal perasaan kita. Apa yang kau nak? Kalau tak ada apa-apa, aku nak balik. Nak tak nak kita dah jadi saudara. I dah jadi kakak ipar you. Peduli apa aku? Mungkin untuk you, tapi bukan untuk Jeffrey. Jeffrey ada wasiat untuk dijaga. Dan sebab tu I buat ini semua. Wasiat? Engkau dengan Jeffrey tu kahwin, entah sah entah tidak, nak berlagak baik depan aku pun. Dengan kedudukan I, you ingat perlu ke I buat baik dengan you? So, apa yang you nak? Tinggalkan Reza. Hai. Kenapa tak bunuh Haji Reza tu? Kata kau ni berkuasa sangat dekat Beijing. Dulu mungkin I akan buat, sebab I tak ada siapa-siapa. Sekarang I akan hancurkan hati suami I kalau buat itu semua. Kenapa? Kenapa kau nak aku tinggalkan Reza? Sebab Reza akan hancurkan Perdana Raya.
Perdana Raya adalah sebahagian dari wasiat Daddy you untuk Jeffrey. Dan I akan pastikan Jeffrey tunaikan semua wasiat tu. Perdana Raya tak akan jatuh ke tangan sesiapa pun. Kecuali aku. Jangan jadi bodoh, Farah. You sendiri pun tahu you takkan boleh uruskan syarikat Perdana Raya. Dan Reza cuma gunakan you. Kalau macam tu, kita ni tak banyak beza. Habis kau ingat, Jeffrey tak gunakan kau ke dengan kahwin dengan dia? Ha? Kalau you lalui banyak benda seperti yang I lalui, you akan tahu apa itu cinta. Pandainya perempuan depan I ni. So, explain lah. Apa itu cinta? Kita berdua memang banyak persamaan. You fikir sendiri dan you akan dapat jawapan dia. I nak you tinggalkan Reza atau you menyesal dan tak boleh berpatah balik. I belum jawab soalan you tentang cinta. Cinta itu lengkap, Farah. Cinta melengkapkan dua orang insan yang tak sempurna untuk menjadi sepasang hati yang lebih sempurna dan untuk meneruskan hidup dengan lebih lengkap. Duduklah Mak Ni. Terima kasih. Mak Ni duduk dulu, saya pergi ambilkan air. Tak apalah. Biar Juwita yang ambil. Tak apalah Juwita, layan Mak Ni. Ya. Mak Ros tu adalah satu-satunya kawan baik Mak Lang. Mak Lang tak sangka pula dia boleh jadi macam ni. Tak apalah, Mak Lang. Mak Ros tentu akan sembuh lepas ni. Yalah, hidup kita ni macam roda yang besar. Putar-putar. Mak Lang pun tak sangka yang Juwita kena jaga Mak Ros. Macam mana Juwita kena Jeffrey? Kami kenal di Beijing. Macam mana dengan kehidupan Juwita sekarang? Biasa je, Mak Lang. Mak Lang ni datang nak minta maaf dengan Juwita. Mak Lang jangan cakap macam tu. Tanpa Mak Lang, Juwita tak tahulah apa jadi dengan Juwita sekarang. Apa rancangan Juwita lepas ni? Juwita akan balik ke Beijing. Aduh. Tak apa, sikit je ni. Sakit? Macam mana kerja dia orang di Beijing sekarang? Anak Tiu bertuah. Untung dapat kahwin dengan tokoh korporat kaya, ada pengaruh. Dan juga I dapat tahu dia ada hubungan dengan pihak mafia. Itu ada masalah sikit. Jadi apa gunanya Farah jadi CEO? Kalau setakat company kosong? Itu sebabnya I beritahu dengan you kena bertenang dalam soal ni. Kita dah berusaha keras merancang daripada awal. Takkan kita nak biarkan perkara macam ni terhenti macam tu saja. Jeffrey tu masih mentah lagi. Lambat laun dia mesti buat silap. Tapi kalau isteri dia tu ada di tepi? Kalau ada. You yang cakap perempuan tu berpengaruh. Itu hanya di Beijing. Di Malaysia, you sendiri tahu macam mana I punya pengaruh. Bila you nak bertindak? I tunggu sampai dia balik ke Malaysia. Dia jejak kaki dia dekat Malaysia, I tahu macam mana I nak ajar dia. I nak tengok macam mana gelabah Jeffrey tu nanti. Tapi dia akan dapat semua harta perempuan tu. Belum tentu lagi. Dia orang tu nama aja kahwin. I sendiri dah suruh anak I Reza pergi siasat. Tak ada pun perkahwinan dia tu didaftarkan di Malaysia. Maknanya perkahwinan dia tu hanya cakap-cakap mulut je. Belum sah. Kalau perempuan tu mati, maksudnya Jeffrey tak akan boleh buat apa-apa langsung dengan Perdana Raya. Kan? Kalau dah susah-susah sangat, dua-dua je kita perangkap. Habis cerita. Cik Jeffrey,
Ya, saya. But I'm expecting Cik Johan. Oh, saya pembantu Cik Johan. Saya akan uruskan Cik Jeffrey punya kes. Nama saya Tamizi. Kenapa? Ada apa-apa yang tak kena? Tak ada apa-apa. Sila duduk. Okay. See here. Menurut Cik Johan, Datin Ruby selalu datang ke rumah dan buat bising. Dia ugut Datuk dengan cara macam tu, which is your father. Dan akhirnya Datuk setuju untuk tanda tangan wasiat tu. Tapi Jeffrey Datuk pun bukannya bodoh. Sebelum dia pergi, dia ada tubuhkan konsortium tu. That's the only way dia nak materialisekan semuanya. I hope you understand about that. Ya, tapi apapun, Perdana Raya adalah syarikat induk bapa I ada tanggungjawab untuk pastikan syarikat tu tak jatuh ke tangan orang lain. I tahu you cuba nak hentikan Datin Ruby dari terus campur dalam urusan hal Perdana Raya kan. I'll see what I can do for you. Tapi you pun kena hati-hati, Jeffrey. Because we are talking about hundreds of millions of dollars here. Some people will do anything to make sure they got their share. So, okey lah. Terima kasih banyak. So, ada apa-apa lagi ke? Sebenarnya ada satu soalan nak tanya kat you. Okay, go ahead. You ada kawan yang nama Juwita ke? Macam ni kan cantik. Dah mandi, dah bersih. Dah wangi. Okey. Mari Mak Ros. Jeff, awal awak balik hari ni? Juwita, saya tak tahu macam mana saya nak bagi tahu dengan awak, patut atau tidak. Saya rasa apa yang jadi hari ini bukan satu kebetulan. Mesti ada sebab kenapa saya jumpa dengan dia. Jumpa dengan siapa, Jeff? Tamizi. Saya minta maaf. Saya tak patut bagi tahu dengan Juwita pasal hal ini. Itu semua cerita lama, Jeff. Dia nak jumpa dan dia cakap dia dah lama cari Juwita. Jeff bagi tahu dia yang Juwita ada kat sini. Tapi setakat tu je. Marah nampak? Mr. Lee tak dijumpa you ke? So, you yang set I kat sini You kan sukakan cabaran Reza, you dah lupa ke? Banyak-banyak tempat berani juga you datang ke sini. Hey, you ingat kalau apa berlaku kat I kat sini? Dia check siapa? Dia check you tau. Ada ramai kawan kat sini tau. I know. Kontak you memang hebat. Sampai dapat cari surat nikah I di sini. Baru tahu. Kalau I nak you mati, you tetap akan mati. Hey, I ada buat salah ikut dulu ke? You cuma nak bunuh I, itu tak salah. Itu I bukan I tak tahu pasal tu lah. Jangan risau, Reza. Kalau I nak bunuh you, I tak payah susah payah jumpa you di sini. I patut berterima kasih pada you. Kalau I tak lalui pengalaman tu, I tak tahu macam mana bernilainya harga kehidupan I. Okay, look. Kita start daripada mula lah. Let's start fresh. You pun sayang kat Jeffrey Wholeheartedly for that matter. You patut rasa bersyukur sebab I kahwin dengan Jeffrey. Kau tidak, you dah lama mati. Habis? Kenapa you suruh I datang kat sini? Dah banyak kali I bagi you peluang. Suruh ayah you berhenti dari apa yang dia lakukan sekarang. Kalau tidak, seluruh keluarga you akan terima akibatnya. Habis? Tanggungjawab you sebagai isteri? Sebagai isteri, I sanggup lakukan apa saja walaupun terpaksa berdosa demi suami I. Kalau you nak uji kesetiaan I pada suami I, cubalah.
received some bad news from Malaysia. Don't worry. I don't plan to go back to KL right now. But they will never stop. The price is extremely high for your head. That's a complimentary. I have another incoming call. I'll talk to you later. Hello. Hi dear. Miss me already? Mestilah. Macam mana keadaan you kat sana? I'm okay, Jeff. Ini tempat I. Don't worry. You nak I temankan you? Boleh ke? I bergurau je. But I really miss you, sayang. Sayang? I love that. Ini first time you call I sayang kan? Dulu my mom panggil ayah I sayang. Don't worry, Jeff. Lepas I settle semua hal di sini, I akan balik. Okay. Take care, sayang. You too, sayang. Saya tak dapat tidur. Saya ingat saya nak buat susu panas. Juwita nak saya buatkan untuk Juwita? Tak apa. Juwita nak masuk tidur. Ingat janji kau pada Mimi, Jeffrey. Ingat janji kau tu. Saya faham perasaan awak, Juwita. Percayalah. Saya dah faham kenapa Juwita tak nak tinggal kat sini.